Fizi ada berapa kisah malam ni? Saya banyak ada, tapi kalau ikut pengalaman yang saya rasa yang betul-betul nampak hari sikit tu pasal berkaitan dengan masa saya bertugas lah. Okey, bertugas. Okey. Mizi boleh teruskan dengan cerita. Okey, boleh teruskan Boleh teruskan. Okey, begini bang. Saya ni bertugas sebagai poli bantuan. Okey. Di salah sebuah syarikat di Kelang, saya namakan syarikat pelabuhan lah. Okey. Jadi pengalaman saya ni saya rasa dah 7-8 tahun lepas lah. Alright. Dan masa saya bertugas saya berada di bahagian melibatkan unit peronda. Apa? Unit peronda. Oh, okey. Unit peronda. Alright. Jadi ada satu malam tu saya bertugas, patut saya bertugas malam lah. Dan saya bertugas malam tu, anggota saya ada 3 orang, termasuk saya 4 orang lah. Okey. Dan waktu keadaan malam tu saya sebagai incas untuk unit peronda untuk isi malam tu. Okey. Jadi pada waktu saya lapor tugas tu memang tak ada masalah apa lah. Saya tengok anggota saya tiga-tiga dah ada lah. Alright. Jadi tak ada sebarang kemuskilan lah kat situ. Okey. Semasa saya bila bertugas tu kita ada partner tau. Okey. Saya partner dengan seorang lagi. Cuma yang malam tu saya menjadi tanya-tanya, partner saya ni tak seperti biasa. Okey. Maksud saya tak seperti biasa, mana partner saya ni orang dia jenis orang yang banyak bercakap. Alright. Dia banyak bercakap, banyak berlawak. Tapi malam tu dia silent. Langsung tak bercakap apa-apa. Okey. Masa tu dalam pukul berapa bang? Shift malam ni? Okey, saya shift malam saya masuk pukul 12. Oh. Saya masuk pukul 12 malam. Okey. Nah, jadi kebetulan malam tu memang keadaan situasi keadaan malam tu memang tak apa-apa nak mengizinkan lah, sebab ada hujan-hujannya kan. Dan saya pun jalan tugas macam biasalah dengan partner saya seorang lagi. Jadi tugasan saya tu malam tu memang biasanya kita akan mulakan dengan kita akan cek lah kapal yang ada di atas dermaga tu. Okey. Jadi kita akan ambil nama dan apa semua. Jadi saya memandu kereta. Okey. Partner saya yang akan mencatat kedudukan kapal tu. Okey. Jadi sepanjang malam tu saya ambil nama kapal dengan dia, dia langsung tak bercakap, dia langsung tak berbunyi apa-apa, langsung tak ada apa-apa. Masa tu 2 orang je? Saya berdua satu kereta dengan dia. Okey. Jadi saya anggap tak apalah, kadang mungkin dia ada masalah peribadi ke apa, mungkin malam tu bangun kot. Jadi saya pun tak nak cerita apa-apa kan, saya diam je lah. Jadi bila saya dah ambil pengambilan nama kapal dan saya dah ronda kawasan yang dibagi perimeter yang kami buat, sampai saja selesai, kami akan hantar nama laporan kapal tu ke kami punya balai lah. Okey. Jadi di balai tu saya parking kereta dan saya cakap dengan anggota dia, tunggu dekat sini. Tunggu naik kereta lah, saya naik atas sekejap. Okey. Bila saya naik ke pejabat, ke balai, saya nampak anggota yang bertugas dengan saya tadi, dia keluar daripada bilik peronda. Uish. Jadi saya confused. Sejak bila dia naik? Sedangkan saya cakap dengan dia tunggu dalam kereta. Okey. Bila saya kalau saya naik pun dia akan masuk pintu yang sama masa kita naik ke balai tu. Oh, okey, faham. Tapi yang sepelik, bila saya sampai balai, saya nak lapor pada OCS saya masa tu, saya nampak dia keluar pada unit peronda, bilik peronda lah. Jadi saya tanya dia, dari mana? Bukan aku suruh tunggu dalam kereta. Lepas tu dia beritahu dengan saya, cik, saya baru sampai ni. Ui. Jadi saya dah tergamam sikit lah kat situ. Jadi saya cakap, baru sampai? Bukan tadi kau dah sampai awal ke? Saya tak ada, saya dah lapor saya lewat. Jadi hati tak sedap. Bila hati saya tak sedap, saya dah bagi kedudukan kapal tu pada saya turun ke bawah. Turun ke bawah, saya tengok memang anggota saya dalam kereta tak ada. Okey. Yang saya ronda tu bermakna itu bukan dia. Berapa lama tu Mizi bersama dengan jelmaan tu?
Saya rasa ada dekat 2 jam ada. Allah. Cuma yang saya jadi pelik dia sebab dia orang yang banyak bercakap. Orang ni jenis orang yang suka wah-wah, tapi malam tu dia silence langsung. Tapi dari segi kalau ikut secara nyata lah, saya memang nama macam orang. Okey. Tak ada beza. Okey, ni menarik ni. Sepanjang Mizi duduk dalam kereta tu, takkanlah tak ada rasa meremang ke? Memang tak ada. Oh. Memang saya tak ada rasa apa-apa. Sebab saya anggap dia mungkin dia ada masalah peribadi ke apa ke. Jadi saya pun tak nak ambil pos sangat. Jadi kita jalan tinggal macam biasa lah. Cuma saya tanya juga, malam ni kenapa dia silent ni? Biasa dia jumpa saya, dia salam dengan saya apa semua. Ni tak ada. Dia tak ada salam dengan saya. Dia diam saja. Oh, saya jadi rasa benda ni pengalaman saya lah. Ini selama saya kerja dah lebih dekat 20 tahun. Okey. Itu pengalaman rasa yang paling dekat dengan saya lah. Sebelum ni banyak pengalaman yang lain lah. Di tempat-tempat tugas saya tu memang macam-macam ada lah. Dan rasanya kawasan-kawasan hotspot tu memang banyak lah. Cuma tak dibenarkan orang luar lah. Sebab kawasan-kawasan larangan. Betul. Tapi memang itulah pengalaman saya. Saya rasa macam semua itu saya tak boleh lupa lah. Sebab kedudukan dia dengan saya memang saya ronda dengan dia berdua. Ya, duduk dalam satu kereta. Dalam satu kereta. Okey. Apa yang berlaku selepas daripada kejadian tu? Maknanya keesokan. Kau contohlah, maknanya semalam aku dah lah terserempok dengan jelmaan ni. Jadi malam esok tu macam mana tu nak pergi ronda pula sekali lagi tu? Okey, untuk malam seterusnya saya bertugas dengan anggota lain. Oh, cuma malam tu masa bila saya dah berjumpa dia dekat balai tu, saya tanya dia confirm ke baru datang. Dia baru datang. Saya tanya ustaz saya. Saya tanya ustaz saya betul. Dia kata kami partner baru sampai, dia berapa lewat. Sebab dia kata ada masalah keluarga. Dia lewat sikit lah. Dia tahu tak kisah ni? Macam mana? Dia tahu tak kisah ni? Yang apa yang berlaku dekat Fizi ni, kawan tu tahu tak? Dia tahu. Cuma dia takut. Dia takut nak bercerita pasal benda ni. Okey. Saya rasa dia pun dah tak ada dah berhenti, dah bertugas tempat lain dah. Jadi bagi saya itu yang paling dekat dengan saya. Sebab selama 2 jam tu bukan setakat hanya saya buat rondaan di atas dermaga tu atau wharf tu, tapi di sekitar kawasan gudang dan kawasan-kawasan yang tak berkenaan lah yang kami jalan rondaan. Jadi memang masa tu memang tak ada rasa apa-apa. Memang tak ada rasa naik dua rumah ke, tak ada apa. Jadi kita anggap macam, saya cuma anggap dia macam dia ada masalah. Okey, mungkin ada masalah keluarga, macam tu lah. Faham. Jadi malam tu memang saya tak ada fikir. Cuma malam tu lepas saya dah selesai, saya jumpa dia, saya cakap ni, okey malam ni kita stay balai. Itu tak payah ronda. Tak, sebabnya ini orang tua cakap lah. Sebab orang tua saya pun dah meninggal lah. Dia pun bekas pekerja di pelabuhan tu. Jadi pengalaman daripada apa dia cerita pun banyak dia bagi panduan lah kepada saya. Kalau malam bila ronda tu, kalau hujan gerimis tu, kalau boleh kurang-kurangkanlah roda. Sebab masa tu keadaan memang benda-benda macam ni memang suka. Gerimis gerimis malam. Gerimis malam. Lebih lagi pada orang-orang yang bertugas macam saya lah. Faham. Banyak lagi perkara-perkara yang pernah saya lalui lah. Berjumpa dengan forklift jalan sendiri lah. Itu biasa normal lah. Setakat jumpa yang benda pelik-pelik ni dah macam-macam dah. Jumpa yang jumpa budak-budak, jumpa yang kat dalam gudang yang terbang, yang duduk atas kereta. Itu dah normal lah. Itu normal normal bagi saya normal. Sebab yang betul-betul seri yang benda tu saya tak jangka. Betul faham. Sebab kalau kita nampak tu kita tahu kan? Kita tahu yang tu hantu. Yes, betul. Faham. Tapi ini kita ingat dia orang, betul orang. Tak nampak pun perubahan pada dia, pakaian dia sama je. Sebiji macam anggota saya yang bertugas dengan partner dengan saya tu. Memang sebiji. Saya tak expect lah pasal benda ni. Cuma memang saya tahulah kawasan pelabuhan ni daripada dulu sejarah banyak. Setakat jumpa perempuan Chongsang pakai baju Chongsang pun ada.
Itulah pengalaman saya lah, yang saya rasa yang dekat.